Aku rasa dia dapat arahan dari atas. Ali ni bahaya Ali. Kaki kaki putus tau. Apa tu tau? Besi tip peninggalan zaman British. Allah. Takut ke? Oh, sorry. Aku tak bawa benda ni. Kau siap main ni. Kau nak beli apa? Kau tak beli regen. Buka lah penutup. Hidup pergi api lah. Masuk komando bersedia siap buat. Aku lawak. Boleh je duit. Ambil. Kau bodoh kau. Kau apa jadi gitu ni? B. Jauh aku punya. Gemuk aku ni. Oh, rosak pula lagu. Tak, kami daripada belakang sakit. Apa? Bulan kawah B. Betul? Nak tisu. Ni tisu. Mati. Ha? Oh, terakau si pokok. Baik, ejah masuk. Boleh. Mojo ada sini. Aku minta kari banyak nak pokok. Cuma kalau tanam tu hidup sejam nanti tak mau. Tak bawah ya. Ngadak dulu. Ngasak satu itu. Lama? Lama sikit lah. Tak pakai stand gila. Dipotong sejam ke waktu? Ni tunjuk mana? Jadi sejam berarti. Apa kau atas? Dah, atas. Ni bawa mantel semua lah. Elok Alina ni. Benda ke apa? Tak. Kita main set. Main dengar. Dia buat bodoh ke? Banyak kali pun anjak gitu. Macam kapuk kan? Macam hantu lah. Macam hantu. Sampai malam. Duduk lah. Ya, suara sedap. Cakap sedap sebab selalu beli suara tiam yang satu lagi yang botol tu. Yang masam tu. Boleh ambil. Hei. Okay. Now aku nak pergi. Apa? Now aku nak ikut Ali pergi mancing. Kita orang nak cari sebarau. Sebangkul. Sebangkut. Bu. Oi. Kalau jatuh ni. Jatuh tak comel. Itu lah. Jatuh malu. Itu lah. Oh ni tempat orang, kenapa kita kacau? Dia dah tempat kita. Oh ya ke? Okay. Burik. Ha. Oh dia casting geng. Bukan casting lah. Dah ni panggil apa? Mancing. Mancing. Okey, kita panggil mancing lah. Ha. Sejuk je angin. Apa kau bawa duduk sini? Tu lah. Ali, lamanya dapat ikan. 2 minit dah aku tunggu. Kau tak tengok air terjun tak? Kat mana air terjun? Jalan kaki lah lagi. Jalan kaki? Jauh ke? Sewa ATV lah. RM50 pun RM50 lah. Duit boleh cari. Kaki ni kalau penat macam mana? Jalan kaki tu je. Situ je. Dia tak tahu. Ali ajak tengok air terjun. Jom. Dia tengoklah gedang. Tak seorang nak pergi. Ya ke? Okey lah.
Ali. Kita orang nak pergi tengok air terjun. Sini ya. Itu tak ada lawat lah. Okey. Kita orang nak pergi tengok air terjun cantik. Ah! Kenapa? Biawak. Aku ingatkan belalang. Awak cantik tak? Cantik gila weh. Tempat Cantik. hantua betapa. Okey. Now aku jalan kaki pergi tengok tapak air terjun. Memang cantik gila lah. Kau dengar lah bunyi tu? Dengar kan? Jom aku tunjuk. Tada! Cantik kan? Tengok relax je kat sini. Kejap lah. Apa okey apa? Beres semua. Kau nak buat benda apa yang cuba kau buat? Kan yang cerita tu yang dia tunjuk kegunaan benda ni lah. Buat pun. Dari sikit. Orang tarik tinggi, dia tarik pendek. Orang tarik lah dah gelas besar. Kita ambil dulu. Tarik tinggi. Untuk Masa tu